Ramai yang dah mula tertanya-tanya kebelakangan ni, pencen bulan Mei ni bila masuk Gaji kerajaan bila pula dikreditkan? Bantuan apa lagi yang ada bulan ni? Kalau dapat awal memang lega kan? Tapi dalam kita bersyukur dapat duit awal, benda paling penting sebenarnya adalah pengurusan kewangan. Jom kita perhatikan betul-betul jadual untuk bulan ini. Bagi pesara kerajaan, bayaran pencen bulan Mei 2026 dijadualkan masuk pada 19 Mei. Kemudian untuk penjawat awam pula, gaji akan dikreditkan selang 2 hari lepas tu, iaitu pada 21 Mei 2026. Cuba kita perhatikan jarak masa dari 21 Mei sampailah ke hujung bulan dan nak bersambung pula ke pertengahan bulan Jun nanti. Memang satu tempoh yang agak panjang. Mungkin ada yang terfikir, kenapa tarikh 19 dan 21 Mei ni dipilih berbanding jadual biasa hujung bulan? Sebab utamanya diselaraskan secara langsung dengan persiapan menjelang Hari Raya Haji. Untuk makluman semua, sokongan kewangan berterusan daripada pihak kerajaan tetap akan berjalan seperti biasa bulan ini. Bagi penerima yang layak, sumbangan asas rahmah atau SARA akan terus dikreditkan melalui MyCard mengikut kategori penerima masing-masing. Di samping itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat juga meneruskan inisiatif penting mereka seperti bantuan warga emas, bantuan OKU dan bentuk bantuan bulanan lain bergantung kepada kelayakan. Waktu-waktu gaji dan pencen masuk awal macam ni, bantuan inilah yang jadi penyelamat untuk menampung perbelanjaan barangan asas dapur. Kita beralih ke bahagian ketiga pula berkenaan budi madani dan subsidi elektrik. Untuk bantu meringankan perbelanjaan utiliti bulan Mei ini, bayaran untuk budi madani tetap akan disalurkan kepada penerima yang berkelayakan mengikut jadual semasa. Manakala bagi kumpulan penerima e-kasih tertentu, rebate bil elektrik juga diteruskan macam biasa. Bila sebut pasal hari pembayaran nak dekat, ada satu amaran keselamatan digital yang saya nak tegaskan di sini. Jangan klik. Apabila tiba musim gaji atau pencen masuk lebih awal dari biasa, sindiket penipuan akan mula aktif mencari mangsa. Persoalannya, adakah perbelanjaan keluarga anda sudah dirancang rapi untuk bertahan melepasi musim perayaan ini? Cuba curi sedikit masa hujung minggu ini, duduk sebentar dan teliti semula aliran tunai peribadi anda. Duit masuk awal ni memang satu kelebihan kalau diuruskan dengan betul, tapi ia boleh bertukar jadi beban jika berbelanja tanpa perancangan. Kami berharap penerangan hari ini dapat memberikan pencerahan untuk persediaan keuangan anda secara praktikal. Semoga semua urusan anda dan keluarga sepanjang bulan ini dipermudahkan dan berjalan lancar. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami hari ini.